Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Nurul Azhana binti Muhammad Yatim dan rakan-rakan sekelas. Jadi hari ini saya Nurul Al-Syafiq bin Sa'ad akan membincangkan tentang pentadsiran terusan kelas 3 kursus PPUK 114. Okey, dalam perbincangan ini kami telah melaksanakan pentadsiran terusan dengan mengadakan lawatan pemerhatian ke Pusat Pengurusan Latihan dan Kemahiran. Jadi, Pusat Pengurusan Latihan dan Kemahiran memainkan peranan penting dalam memastikan kanak-kanak berkebutuhan khas ataupun MPK mendapat pendidikan latihan kemahiran dan bimbingan sosial yang sesuai bagi membantu mereka untuk mencapai potensi maksimum serta menjalani kehidupan yang berkualiti dan bermakna. Jadi, kami telah mengadakan program lawatan di Kelantan Autism Care Center ataupun KACC pada 6 Mac 2025 yang lalu untuk meneliti pendekatan dan kaedah yang digunakan dalam pengurusan pendidikan serta latihan kemahiran yang disediakan untuk kanak-kanak dengan ASD ataupun Autism Syndrome Disorder. Jadi, lawatan ini adalah bertujuan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan pengurusan KACC untuk menyokong perkembangan kanak-kanak autism dan bagaimana strategi intervensi yang dijalankan dapat diterapkan untuk membantu mereka dalam aspek seperti pengurusan diri, kemahiran sosial serta persediaan untuk menghadapi kehidupan secara lebih berdikari tanpa mengharapkan bantuan orang lain seperti keluarga ataupun kerajaan. Baiklah, seterusnya, apakah itu KACC? Jadi, KACC adalah Kelantan Autism Care Center, iaitu sebuah institusi yang memberi fokus sepenuhnya kepada kanak-kanak yang mempunyai Autism Spectrum Disorder atau ASD sahaja. Jadi, maksudnya jika murid itu mengalami autism, mereka layak untuk masuk ke program pemulihan di KACC ini. Contohnya, jika mereka tidak lagi didiagnosis mempunyai autism dan apabila mereka telah masuk ke KACC ini dan telah didiagnos oleh doktor ataupun pakar perubatan tidak mempunyai autism, maka mereka terpaksa dikeluarkan daripada KACC ini. Hal ini untuk memastikan perkembangan holistik kanak-kanak ini kerana KACC hanya selain itu, KACC juga beroperasi selama 4 hari sahaja dalam seminggu, iaitu dari hari Ahad hingga hari Rabu. Dan katakanlah hari Khamis diperuntukkan kepada guru-guru di situ untuk menyediakan alat bahasa mengajar ataupun ABM. Dan pusat ini bercuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Jadi, KACC ini bertujuan untuk memastikan perkembangan holistik kanak-kanak dan ia juga menerapkan elemen pendidikan yang menyeluruh yang merangkumi pelbagai aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial ataupun jeris. Jadi, terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk memastikan kanak-kanak ini berkembang secara holistik dan menyeluruh untuk memastikan mereka dapat berdikari dan dapat menguruskan diri sendiri. Baiklah, seterusnya kita bergerak. Kita dapat lihat, ini merupakan aktiviti pertama kami, iaitu taklimat daripada pihak kaki tangan KACC. Jadi, semasa aktiviti ini, KACC akan memberikan pendedahan tentang cara pengurusan, apa yang perlu dilakukan dalam kelas sekiranya pelajar mengalami tantrum ataupun meltdown dan pelbagai lagi maklumat berkaitan dengan pengurusan murid autism. Okey, baiklah. Seterusnya, kita bergerak kepada hasil maklum balas daripada lawatan. Ini antara hasil maklum balas yang kami dapat, iaitu yang pertama, proses saringan kanak-kanak dan yang kedua ialah struktur pengurusan murid. Baiklah, mari kita bergerak kepada proses saringan kanak-kanak di KACC terlebih dahulu. Jadi, proses ini penting untuk memastikan setiap kanak-kanak ini menerima intervensi yang bersesuaian dengan keperluan perkembangan mereka. Dan KACC juga melaksanakan sebaik 3 peringkat saringan sebelum mereka akan menerima murid autism itu ke dalam program di pusat KACC. Baiklah, jadi proses saringan ini bertujuan untuk menilai tahap seperti tahap keupayaan setiap kanak-kanak dari pelbagai aspek seperti kemahiran kognitif mereka, kemahiran komunikasi, interaksi sosial, kemahiran kendiri serta tingkah laku khas. Jadi, kaedah ini bersesuaian dengan peranan Pusat Pengurusan Latihan dan Kemahiran untuk memastikan setiap kanak-kanak berkebutuhan khas
mendapat pendidikan dan pelatihan yang bersesuaian untuk memastikan potensi mereka dapat dikembangkan sepenuhnya. Jadi, KCC mempunyai 3 peringkat salinan utama. Antara prosesnya ialah yang pertama, parent screening dan observation. Proses kedua ialah konsultasi dengan terapis cara kerja ataupun OT, occupational therapist. Dan yang ketiga ialah sesi pendaftaran dan pemilihan program yang bersesuaian. Baiklah, mari kita bergerak kepada proses sesi yang pertama. Sesi salinan yang pertama ialah iaitu parent screening dan observation. Jadi, pada peringkat awal, ibu bapa akan menjalani sesi parent screening di mana guru KCC ini akan menjalankan soal selidik untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai anak mereka daripada pelbagai aspek. Okey, jadi parent screening ini bertujuan untuk memahami latar belakang perkembangan anak mereka dalam pelbagai aspek. Contohnya, tabiat harian. Contoh tabiat harian anak mereka, contohnya di rumah, apakah pola tidur mereka, adakah mereka susah untuk tidur waktu petang ataupun susah untuk tidur pada waktu malam, dan kebiasaan harian, cara pemakanan dan pemakanan. Contohnya seperti yang kita tahu, autism ni merupakan kita. Jadi adakah mereka tidak makan sayur ataupun ada makanan-makanan yang khusus yang mereka tidak dapat makan. Dan tabiat unik yang dimiliki oleh anak, seperti tabiat unik ni mungkin ada kanak-kanak autism yang mempunyai hand flipping ataupun yang seperti itu. Dan aspek yang seterusnya ialah untuk mengkaji tentang tingkah laku kanak-kanak ini. Contohnya, mungkin mereka mengalami hyperaktif, agresif dan kurang fokus ataupun mengalami kesukaran menolak emosi. Dan apakah cara-cara apakah minat kanak-kanak ini supaya guru KCC dapat gunakan dalam sesi pembelajaran untuk mengawal mereka sekiranya mereka mengalami masalah tingkah laku seperti ini. Dan yang seterusnya ialah minat dan tidak minat kanak-kanak. Contohnya, aktiviti atau objek yang menarik dapat menarik minat mereka, serta perkara yang mereka elakkan ataupun tidak suka. Contohnya, mungkin ada murid autism yang tidak minat untuk belajar secara akademik. Mereka tidak suka duduk diam di meja. Seperti salah seorang klien di KCC bernama Kiwi. Student ni dia tidak minat untuk menjalani pembelajaran akademik, tetapi lebih minat untuk aktiviti manipulatif seperti bermain music play, bermain statistik dan sebagainya. Baiklah. Jadi maklumat ini akan direkodkan menggunakan modul soal selidik yang lengkap baik digunakan. Dan setiap aspek perkembangan anak ini dinilai secara sistematik dan bukan yang saja. Maksudnya setiap tingkah laku, setiap tabiat mereka akan dicatat supaya pihak KCC dapat menggunakan pendekatan yang bersesuaian untuk menguruskan mereka. Baiklah, seterusnya ialah observation oleh kaki tangan KCC. Sesi ini akan dijalankan sementara ibu bapa tadi menjalani parent screening atau soal selidik. Anak mereka akan dibawa ke bilik lain untuk menjalani sesi observation yang akan dikendalikan oleh kaki tangan. Jadi aspek yang diperhatikan oleh terhadap kanak-kanak ini seperti keupayaan komunikasi mereka. Contohnya kemudahan berbentuk, penggunaan bahasa isyarat ataupun komunikasi non-verbal. Contohnya mereka tidak suka untuk cakap tapi suka untuk menunjukkan objek, seperti menarik tangan kita untuk menunjukkan. Contohnya kanak-kanak autism ni dia nak makan, dia akan tarik tangan kita untuk tunjuk bahawa dia nak makan, dan dia tidak menggunakan lisan. Dan serta kemahiran bahasa mereka. Baiklah, aspek seterusnya yang diperhatikan dalam sesi observation ini ialah interaksi sosial mereka. Contohnya cara mereka berinteraksi dengan orang lain, sama ada mereka menunjukkan minat ataupun mereka menolak untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka lebih suka menyendiri dan tidak bergaul dengan orang lain. Baiklah, seterusnya aspek yang diperhatikan ialah kemahiran kendiri. Contoh kemahiran kendiri ni macam keupayaan mereka untuk melakukan aktiviti asas dalam kehidupan seharian. Contohnya seperti mereka makan sendiri, upayaan mereka untuk memakai baju, dan upayaan mereka untuk menggunakan tandas dengan sendiri tanpa bantuan ibu bapa. Dan aspek yang lain yang diperhatikan dalam
dalam sesi ini ialah kemahiran kognitif mereka. Contohnya mereka akan diperhatikan dari segi kebolehan untuk mengenal pasti huruf, nombor dan bentuk dengan betul. Selain itu kemahiran 3M mereka iaitu membaca, menulis dan mengira. Nah, seterusnya kita akan bergerak kepada kepentingan saringan ini iaitu observation dan balance screening. Melalui prosedur ini kita akan dapat ianya bukan sekadar proses penilaian awal tetapi berfungsi sebagai asas penting dalam memastikan kanak-kanak MPPD kita ini seperti autism ADHD mendapat sokongan yang mencukupi dalam aspek pendidikan, pembangunan diri dan persediaan kehidupan bernegara. Jadi di sini saya sertakan beberapa contoh kepentingan dari pelbagai aspek. Contohnya dari aspek pendidikan, ianya saringan pertama ini membolehkan penyesuaian kaedah pembelajaran berdasarkan keperluan individu. Seperti yang kita cakap tadi, ada student yang lebih berfokuskan kepada akademik dan ada yang lebih berfokuskan kepada aktiviti manipulatif. Jadi melalui saringan ini, guru-guru KCC dapat mengenal pasti pendekatan pembelajaran yang terbaik untuk memastikan minat mereka lebih berminat untuk belajar dan mereka lebih sesi pembelajaran mereka menjadi lebih lancar dan berkesan. Guru-guru juga dapat merancang modul pembelajaran yang lebih berkesan dan tidak membebankan murid. Seterusnya dari aspek pembangunan diri, guru-guru dapat membantu kanak-kanak ini untuk belajar menguruskan diri secara berdikari melalui bimbingan yang berkesan. Dan ianya juga dapat memastikan ibu bapa dan guru bekerjasama dalam membentuk diri yang sesuai untuk kanak-kanak tersebut. Baiklah, seterusnya kita bergerak pada aspek yang ketiga iaitu kehidupan berdikari. Melalui kehidupan berdikari ini, ianya dapat membantu kanak-kanak untuk menguasai kemahiran asas yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat. Contohnya seperti tadi, ada murid yang lebih cenderung untuk memikirkan diri mereka dan tidak suka berinteraksi. Jadi melalui saring ini kita dapat mengenal pasti situasi atau keadaan murid itu dan guru-guru dapat menyediakan pembelajaran yang lebih berkesan. Contohnya menggunakan pembelajaran secara kolaboratif di mana mereka perlu untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan rakan-rakan supaya untuk menjalankan ataupun melaksanakan tugasan. Dan ianya dapat memberikan asas yang lebih cukup untuk mereka menyesuaikan diri dan persekitaran sekolah secara inklusif ataupun di masa transisi ataupun bina pekerjaan pada masa depan nanti. Baiklah, seterusnya ini merupakan bilik balance screening di mana kami dapat melihat situasi di mana guru-guru PSCC menyoal sendiri ataupun menggunakan lembaran soal semak di mana mereka akan bertanya pelbagai soalan yang terperinci terhadap ibu bapa berkaitan tabiat dan rutin harian serta tingkah laku dan pelbagai lagi perkara yang berkaitan dengan anak-anak ini. Ini pula merupakan bilik observation di mana seperti kita boleh lihat dalam bilik ini terdapat bilik sensori seperti gambar ini, di mana bilik ini dapat digunakan untuk mengawal tingkah laku murid sekiranya murid-murid ini menunjukkan tingkah laku yang tidak normal seperti agresif ataupun tingkah laku agresif. Jadi seperti kita lihat ada bola dan ada lampu yang berwarna-warni dan ini pula ruang utama bilik observation di mana murid-murid ini akan diobserve di bilik ini. Mereka akan diobserve dari segi komunikasi, kognitif, fizikal dan pelbagai lagi. Seterusnya kita bergerak dengan sesi saringan yang kedua. Proses saringan yang kedua iaitu konsultasi ibu bapa dengan tim ataupun terapi secara kerja. Okey, selepas proses saringan pertama, ibu bapa akan menjalani sesi ini di mana ibu bapa akan ditanya mengenai kemahiran psikomotor anak, termasuk kemahiran motor kasar mereka dan kemahiran motor halus. Motor kasar ni contohnya kemahiran mereka berlari, berdiri dan berjalan ataupun melakukan aktiviti lasak seperti menang bola dan bersukan. Motor halus ni pula kemahiran mereka untuk menulis, menggunakan pensel ataupun membentang baju dan sebagainya. Jadi
terapis akan membincangkan keputusan observation yang dilaksanakan di bilik observe tadi yang telah dilakukan ke atas anak mereka, dan akan melakukan perbandingan antara maklumat daripada ibu bapa dengan hasil observation daripada bilik tadi, dan ia yang akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan kanak-kanak dan perbandingan situasi mereka ataupun keadaan mereka di rumah dan di tempat ACC ini. Contohnya, mungkin di rumah murid-murid ini lebih cenderung untuk bersikap baik ataupun tidak agresif ataupun tidak hyperaktif. Tetapi bila kita hantar ke ACC ini, di pusat observation ini, bila mereka mengalami situasi yang tidak dan tidak selalu mereka jumpa ataupun mereka tidak menjumpa dengan orang yang baru ataupun situasi yang baru dan tempat yang baru, mereka mengalami masalah tingkah laku seperti agresif tersebut. Dan melalui konsultasi dengan OT ini dapat di ACC, guru-guru di ACC dapat mengenal pasti pendekatan-pendekatan atau terapi yang bersesuaian untuk digunakan kepada murid-murid ini apabila mereka menyertai program ACC. Jadi antara terapi yang akan dijalankan termasuklah terapi pertuturan. Contohnya, mungkin jika anak mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dan berbahasa, mereka akan diberikan terapi pertuturan, dan terapi tingkah laku untuk anak-anak yang menunjukkan tingkah laku yang mencabar ataupun suka menolak emosi, dan terapi cara kerja untuk mereka yang mengalami kesukaran dari segi kemahiran berhalus atau bahasa. Seterusnya mari kita perincikan kepentingan saringan yang kedua, iaitu proses ini penting untuk menilai keupayaan fizikal, kemahiran psikomotor dan keperluan terapi untuk kanak-kanak autism tersebut. Saringan ini akan memastikan bahawa intervensi yang bersesuaian diberikan mengikut keperluan individu. Seterusnya dapat mendukung mereka dari pelbagai aspek seperti pendidikan, pengembangan diri dan kehidupan berdikari. Jadi, kepentingan dari segi aspek pendidikan yang telah saya sertakan adalah ianya dapat membantu kanak-kanak ini meningkatkan keupayaan menulis dan menggunakan alat pembelajaran dengan lebih baik. Kepentingan ini lebih berfokus kepada motor halus, dan ianya juga dapat memastikan mereka tidak tertinggal dalam perkembangan akademik, terutamanya dalam pengetahuan asas membaca, menulis dan mengerak. Ini disebabkan contohnya mereka mengalami kesukaran motor halus, mereka suka untuk menulis, jadi mereka akan mengalami ketinggalan dalam sesi PDP dan kelas. Contohnya, rakan-rakan mereka mungkin telah siap untuk menyayangi nota yang diberi oleh guru, tetapi mereka masih lagi lambat untuk menulis nota tersebut dan menyebabkan mereka ketinggalan. Dari aspek pembangunan diri pula, saringan kedua ini iaitu ia dapat membantu kanak-kanak untuk menguruskan diri secara berdikari dalam aktiviti seharian, dan ia juga dapat meningkatkan keyakinan diri mereka kerana mereka boleh menjalankan tugas harian dengan lebih baik. Contohnya, menggunakan tanda sebagai sendiri, memakai baju dan memakan ataupun minum dengan sendiri tanpa bantuan ibu-bapa. Dari aspek kehidupan berdikari pula, saringan ini dapat mengenal pasti untuk membantu kanak-kanak beradaptasi dengan persekitaran luar, contohnya seperti sekolah ataupun tempat awam yang ramai orang, dan tanpa mereka mengalami tekanan emosi yang berlampau seperti agresif ataupun tingkah laku mencederakan diri atau mencederakan orang lain. Selain itu, dari aspek kehidupan berdikari, ia juga dapat membantu ibu bapa dan guru untuk menggunakan strategi yang betul untuk menangani tingkah laku yang mencabar yang mungkin akan mengganggu perkembangan mereka. Okey, seterusnya adalah saringan yang ketiga, iaitu pendaftaran dan pemilihan program. Okey, pada sesi ini, selepas mereka telah menjalani dua saringan yang pertama tadi, mereka akan bertemu dengan guru-guru dengan guru ACC untuk sesi pendaftaran secara rasmi. Okey, dalam sesi ini, ibu bapa akan diberikan taklimat mengenai program-program yang ditawarkan di ACC. Selain itu, guru
guru di KCC itu juga akan mencanangkan pilihan sesi pembelajaran yang sesuai berdasarkan pemerhatian daripada anak-anak mereka. Jadi antara sesi pembelajaran yang disediakan adalah full day dan half day. Full day ni adalah sepenuh hari, merupakan sesi penuh dari pagi sehingga petang, dan ianya sesuai untuk anak-anak yang mungkin belum lagi masuk ke sekolah untuk program PPKI, dan mereka dapat memberi komitmen penuh di sesi full day ini. Dan sesi half day pula separuh hari mungkin disediakan untuk anak-anak yang belum lagi pergi ke sekolah, dan ataupun pada waktu pagi mereka ke sekolah untuk sesi PPKI, dan waktu petang mereka ke KCC. Dan selain itu, dalam sesi ini ibu bapa juga boleh bertanya tentang keperluan anak-anak mereka seperti telah kita bahas, dan ibu bapa akan dimaklumkan mengenai pilihan intervensi yang boleh disertai. Selain itu, ibu bapa juga boleh berbincang dengan guru mengenai strategi pembelajaran yang sesuai dengan keperluan anak mereka, dan aktiviti harian murid semasa di KCC untuk mereka aplikasikan di rumah. Maksudnya, contohnya kita ingin memberikan sokongan yang berterusan. Ibu bapa dapat bertanyakan tentang aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan di rumah untuk menyokong perkembangan anak mereka di rumah. Baiklah. Jadi, di sini saya ceritakan aktiviti harian di KCC. Jadi, seperti yang kita lihat, pada awal pagi mereka akan melakukan aktiviti zikir munajat selepas tiba di sekolah, dan selepas itu mereka akan melakukan aktiviti fizikal. Di sini ialah berjalan pagi selama lebih kurang 40 jam sehingga sejam, dan selepas mereka berjalan pagi, mereka juga akan melakukan aktiviti fizikal seperti senam ataupun aerobik, dan selepas itu mereka akan buat rehat untuk makan, dan selepas itu mereka akan menjalani aktiviti mainan sensori untuk mengembangkan sensori mereka. Dan aktiviti seterusnya adalah file tugasan. File tugasan ni ialah di mana guru-guru menyediakan lembaran kerja yang banyak dan memenuhi aktiviti akademik murid. Maksudnya dalam aktiviti lembaran kerja ni mereka mungkin akan melakukan aktiviti menyambung garisan putus ataupun belajar berkaitan asas pendidikan seperti huruf, mengenal huruf dan mengenal huruf. Selepas itu mereka akan dapat masuk untuk makan tengah hari, dan selepas itu mereka akan diberikan masa untuk waktu tidur, di mana waktu mereka berehat selepas menjalani aktiviti tersebut. Dan selepas itu, pada waktu berehat dan tidur ini, mereka akan ulang semula waktu. Mereka akan ulang semula aktiviti pagi tersebut pada waktu petang sehingga waktu balik. Maksudnya di sini kita dapat lihat setiap aktiviti dari hari Ahad hingga hari Rabu merupakan aktiviti yang sama, dan susunan aktiviti juga merupakan sama. Ini disebabkan murid-murid autism ini cenderung untuk melakukan rutin harian dan repetitif, iaitu berulang-ulang. Maka sekiranya aktiviti ini tidak sama, mereka mungkin akan mengalami tantrum ataupun ngamuk kerana berlaku kesilapan dalam jadual mereka. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada kepentingan saringan ketiga, iaitu sesi pendaftaran tersebut. Guru-guru dapat menentukan setiap kanak-kanak ini untuk ditempatkan dalam program yang paling sesuai dengan keperluan mereka berdasarkan hasil saringan pertama dan hasil saringan kedua. Jadi dari aspek pendidikan, kita dapat memastikan kanak-kanak autism ini menerima pendidikan yang disesuaikan dengan keperluan mereka, sama ada fokus mereka kepada akademik ataupun sama ada fokus pada penilaian akademik, berapi ketuturan atau kelulusan buku. Dan kita juga dapat meningkatkan potensi pembelajaran mereka dengan memastikan mereka berada dalam persekitaran yang paling sesuai dengan mereka. Selain itu, dari aspek pembangunan diri, mereka dapat membantu kanak-kanak untuk belajar kemahiran asas seperti
melalui latihan berulang di KACC ini. Dan mereka juga akan lebih bersedia sebelum memasuki sekolah arus perdana seperti PKI atau program pendidikan asrama lain kerana telah mendapat intervensi awal dan latihan awal di KACC. Dan dari aspek kehidupan berdikari pula, kita dapat membantu kanak-kanak autism ini untuk memahami struktur jadual harian seperti dan kepentingan rutin menggunakan jadual seperti yang saya tunjuk tadi, yang merupakan kebenaran penting dalam kehidupan berdikari selepas mereka tamat sekolahan dan ingin bekerja nanti. Selain itu, mereka juga akan lebih bersedia untuk berinteraksi dengan masyarakat tanpa perlu bergantung kepada penjaga ataupun ibu bapa. Seterusnya, kita akan bergerak kepada struktur pengurusan murid di KACC. Ini merupakan gambar kami melakukan lawatan untuk memahami struktur pengurusan kanak-kanak autism di KACC. Baiklah, struktur pengurusan murid di KACC ini ianya baiklah. KACC ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan murid autism ini mendapat sokongan yang mencukupi dalam aspek pendidikan, pembangunan diri dan persediaan berdikari. Jadi, pengurusan murid di KACC perlu disesuaikan mengikut tahap kebolehan mereka dengan penekanan pada intervensi awal, latihan kemahiran, bimbingan sosial dan sokongan terapi. Jadi, KACC telah melakukan pembahagian kelas untuk tahap murid berdasarkan keperluan perkembangan mereka untuk membolehkan mereka menerima pendekatan yang sesuai dengan tahap kebolehan dan keupayaan mereka. Jadi, berikut merupakan kelas-kelas yang telah terbahagi pada 5 kelas, iaitu kelas yang pertama, kelas pilot training, kedua, kelas untuk autism pada tahapan, ketiga pula adalah kelas untuk belajar baru dan tahap moderate, keempat untuk kelas moderate sahaja, dan kelima kelas untuk murid severe. Inilah mari kita perincikan setiap kelas-kelas berikut. Jadi, kelas yang pertama adalah kelas untuk toilet training yang memfokuskan pada toilet training saja. Jadi, kelas ini direkam khas untuk murid baharu atau mereka yang masih lagi belum boleh menguruskan diri menggunakan tandas dan masih bergantung pada lampin. Jadi, intervensi awal akan diberikan bagi membantu mereka memahami dan menguasai kemahiran tandas secara berkesan. Okey, jadi menurut kaki tangan KACC, tempoh yang selalunya akan diambil oleh murid-murid ini selalunya hanya sekitar 3 bulan sahaja untuk menguasai kemahiran toilet training. Dan yang paling lama pun untuk mungkin murid yang severe mengambil masa setahun sahaja. Baiklah, jadi pendekatan yang telah digunakan dalam kelas toilet training ini adalah seperti pengenalan konsep tandas. Contohnya, guru dan ibu bapa akan menjadi model untuk menunjukkan cara-cara menggunakan tandas yang betul. Pendekatan yang kedua adalah latihan bertahap ataupun berperingkat, di mana murid akan diajar secara berperingkat bermula dengan latihan pergerakan ke tandas. Contohnya, setiap untuk murid autism, setiap 10 minit mereka perlu ke tandas untuk membuang air, untuk mengelakkan mereka membuang air di dalam kelas. Dan kemudian kepada langkah-langkah kebersihan bermula daripada masuk ke tandas, basuh tangan, buang air sehingga ke proses terakhir iaitu keluar tandas. Dan pendekatan yang digunakan yang ketiga ialah pujian dan ganjaran, di mana mereka akan diberikan dorongan positif seperti pujian dan ganjaran sekiranya mereka dapat melakukan proses menggunakan tandas dengan betul, dan pencapaian mereka akan dicatatkan dalam modul khas yang digunakan di KACC. Jadi, kepentingan toilet training ini dapat mengajar murid-murid ini kemahiran pendiri asas yang penting untuk kehidupan seharian. Yang kedua pula ialah dapat mengurangkan kebergantungan mereka terhadap penjaga seperti ibu bapa untuk menggunakan tandas. Dan yang ketiga ialah meningkatkan keyakinan murid apabila mereka berjaya menguasai kemahiran ini. Maksudnya, selepas ini sekiranya mereka perlu menggunakan tandas, mereka tidak lagi perlu bergantung
bergantung pada ibu bapa ataupun orang-orang sekeliling mereka. Mereka dapat menggunakan tanda sebenarnya sendiri tanpa didikari. Baiklah, untuk kelas yang kedua, kelas yang memfokuskan kepada murid-murid autism di tahap MAI, di mana murid tahap MAI ini akan ditempatkan di bangunan utama yang sama dengan tiga proses saringan yang dijalankan tadi, dan fokus pembelajaran mereka merangkumi akademik, fizikal, sosial dan emosi. Jadi aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kelas untuk murid MAI ini seperti pembelajaran akademik seperti asas untuk membaca, menulis dan mengira. Selain itu, mereka juga dapat melakukan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan seni. Contohnya, berdasarkan lawatan, kita dapat lihat banyak gambar-gambar yang hasil kerja murid seperti gambar lukisan, gambar berwarna, collage dan banyak lagi aktiviti-aktiviti seni yang dapat meningkatkan kreativiti dan perkembangan motor halus murid-murid autism tersebut. Yang ketiga adalah latihan fizikal. Seperti yang saya telah tunjuk tadi dalam jadual, mereka melakukan aktiviti fizikal dan morning walk pada setiap hari, dan aktiviti ini dapat meningkatkan koordinasi untuk kasar dan kesihatan fizikal mereka secara berperingkat dan berterusan. Dan aktiviti yang keempat ialah modul perkembangan murid, di mana guru-guru akan menyimpan rekod perkembangan murid-murid ini untuk memantau kemajuan murid mereka. Contohnya, pada tarikh sekian-sekian, perkembangan mereka dari segi kognitif, dari segi pencapaian untuk menghafal huruf, mengingat huruf dan nombor akan dicatatkan di dalam modul tersebut. Jadi, kepentingan kelas MAI ini ialah untuk membantu perkembangan akademik murid-murid tersebut, bagi mempersiapkan mereka ke sistem pendidikan khas arus perdana ataupun inklusif, ataupun ke program PPTI di sekolah nanti. Maksudnya mereka telah mendapat latihan awal, jadi proses mereka di sekolah nanti akan menjadi lebih mudah. Okey, kepentingan yang kedua pula ialah dapat melatih murid dalam kemahiran sosial, termasuk cara berinteraksi dengan guru dan rakan sebaya. Kerana salah satu pendekatan yang digunakan di KCC ini ialah pendekatan kolaboratif, di mana guru-guru akan membahagikan mengikut kumpulan dan mereka perlu bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan. Dan kepentingan yang ketiga ialah membantu murid untuk meluruskan emosi dan tingkah laku mereka dalam persekitaran yang lebih terkawal. Nah, seterusnya kita bergerak kepada kelas yang ketiga, iaitu kelas untuk pelajar baru dan pelajar di tahap moderate ataupun sederhana. Jadi, murid yang baru memasuki KCC ataupun mereka yang dalam kategori moderate akan ditempatkan di kelas ini untuk penyesuaian awal sebelum mereka dipindahkan ke kelas-kelas lain yang lebih bersesuaian dengan tahap keupayaan mereka. Jadi, antara pendekatan ataupun pembelajaran yang digunakan dalam kelas ini berfokuskan pada terapi cara kerja, di mana guru-guru akan melatih kemahiran halus dan kasar untuk meningkatkan kebolehan fizikal mereka dari segi gerakan otot kecil dan gerakan otot besar seperti berlari dan berjalan. Dan pendekatan yang kedua adalah terapi tingkah laku. Contohnya, sekiranya murid-murid itu mengalami masalah sensory issue ataupun mereka mengalami tantrum ataupun overstimulate, jadi guru-guru akan menggunakan pendekatan terapi tingkah laku. Contohnya, terapi tingkah laku yang digunakan oleh guru KCC adalah brushing terapi, iaitu akan brushing murid itu sehingga mereka bertenang. Dan sekiranya mereka masih lagi tidak bertenang dan mengalami meltdown, iaitu tantrum yang berpanjangan dan tidak dapat dihentikan, guru-guru terpaksa memindahkan mereka ke luar kelas, mengasingkan mereka daripada pembelajaran sewaktu itu untuk memberi mereka bertenang. Baiklah, pendekatan yang ketiga pula adalah latihan sosial, di mana ianya dapat membantu murid membina hubungan positif dengan orang sekeliling melalui aktiviti secara berkumpulan. Baiklah, untuk kepentingan ataupun kepentingan daripada kelas ini ialah ianya dapat menyediakan intervensi yang sesuai yang
kemajuan individu murid, dan kita juga dapat membantu mereka beradaptasi dengan rutin harian melalui strategi terapi yang betul dan menggunakan jadual yang bergambar. Dan ia juga dapat menggalakkan interaksi sosial mereka dan kemahiran komunikasi mereka secara lebih berkesan dan lebih baik. Seterusnya kita bergerak ke kelas yang keempat, iaitu kelas moderate. Kelas moderate ini memfokuskan kepada murid moderate sahaja. Jadi ini untuk contohnya sama saja seperti kelas-kelas untuk murid mat dan murid belajar baru, tetapi di kelas ini murid sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik dan meneliti latihan dan telah menerima latihan yang lebih terperinci. Jadi sama seperti kelas-kelas sebelumnya, menggunakan pendekatan seperti cara kerja, praktik tingkah laku dan latihan sosial. Dan kepentingannya juga sama, iaitu untuk perkembangan kemahiran berdiri, kemahiran berdikari, sosial dan sebagainya. Baiklah, seterusnya kelas yang kelima, iaitu kelas untuk murid severe, di mana kelas ini memerlukan bimbingan intensif dalam hampir semua aspek perkembangan mereka. Dan kelas ini juga memberikan latihan pendiri, terapi tingkah laku serta toilet training tambahan untuk murid pada tahap severe ini. Dan antara pendekatan yang digunakan sama seperti kelas-kelas tadi, menggunakan terapi cara kerja untuk melatih kemahiran motor halus mereka, tetapi kali ini dengan bimbingan penuh daripada guru-guru PSCC. Dan terapi tingkah laku serta latihan sosial. Pendekatan-pendekatan ini akan diberikan secara bimbingan menyeluruh, di mana guru-guru akan membantu sepenuhnya sehingga mereka dapat melakukannya dengan sendiri. Contohnya, aktiviti menulis, guru-guru akan memegang tangan murid untuk menggunakan pensel contohnya, sehinggalah mereka dapat menggerakkan tangan mereka dengan sendiri. Kepentingannya juga ialah untuk memberikan latihan yang berpanjang bagi murid yang memerlukan lebih masa untuk menguasai kemahiran pendiri ini, dan ia juga dapat membantu murid untuk mengatasi cabaran tingkah laku dan masalah komunikasi melalui terapi yang berkala dan berkesan. Ini merupakan gambar-gambar hasil rawatan kami ke PSCC. Jadi dapat lihat ini merupakan guru-guru PSCC dan seperti baiklah, seterusnya kita bergerak kepada kesimpulan hasil dapatan lawatan kami. Jadi secara keseluruhannya, lawatan ke Kelantan Autism Care Center di PSCC ini telah memberikan kami pengalaman yang mendalam dalam memahami pendekatan pendidikan, latihan kemahiran dan terapi sokongan dan persesuaian menyokong anak-anak berkebutuhan khas autism ini. Usaha ini juga membuktikan bahawa dengan intervensi awal tepat, persesuaian ataupun latihan pendiri yang berterusan di sekolah, di rumah dan di pusat latihan ini dapat membantu anak-anak autism menjalani kehidupan yang lebih baik, kualiti dan berdikari. Jadi, kepentingan pendekatan ini terhadap orang upaya intelektual ataupun autism kita ini adalah sangat signifikan kerana individu yang mengalami autism sering menghadapi cabaran untuk proses maklumat, kemahiran sosial dan kawalan emosi dan tingkah laku. Jadi, seperti kita lihat tadi, banyak terapi-terapi yang berfokuskan kepada perkembangan murid ini diberikan kepada anak-anak autism untuk membantu mereka dalam aspek-aspek seperti ini. Dan dengan adanya pendidikan yang berstruktur, latihan kemahiran pendiri serta terapi sokongan seperti terapi ketuturan, terapi tingkah laku, anak-anak autism ini dapat meningkatkan keupayaan mereka secara holistik dari berbagai aspek kognitif, sosial dan daya tumbuhan mereka. Jadi, di sisi ini bukan sahaja membantu mereka dalam aspek pembelajaran, malah memberikan asas yang cukup untuk mereka menyesuaikan diri dalam kehidupan seharian dan dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan berkualitas
sekali dan tidak bergantung kepada ibu bapa ataupun orang lain. Jadi itu sahaja pembintangan saya mengenai hasil dapatan lawatan kami ke AACC. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.